Peminat nombor 1 Sir Bobby Charlton, Endrick kali terakhir beraksi pada 18 Mei, 5 bulan yang lepas. Walaupun dah sihat sepenuhnya, tapi di bawah Xabi Alonso, Endrick masih lagi belum dapat peluang untuk bermain. Namun dia setiap kali ada kat bangku simpanan, tapi seminit pun tak dipanggil untuk bermain. Turning point-nya bagi aku adalah ketika musim panas lah. Endrick mengalami kecederaan ketika itu. Masa dia tengah recover tu, seorang penyerang muda daripada akademi Gonzalo Garcia tiba-tiba meletup di Club World Cup, menambahkan lagi tekanan pada tempat Endrick. Tekanan juga aku rasa bertambah lah apabila Florentino Perez menyerahkan jersey ikonik nombor 9 legenda Real Madrid yang sebelum ni pernah disarung oleh Di Stefano, Ronaldo, Nazario, R9 dan juga Benzema. Xabi Alonso dicakap masa Endrick ni akan sampai lah, tapi dengan persaingan ketat daripada Mbappe, Vinicius, Rodrigo pun tak berapa main. I don't know how. Agent Endrick masih lagi kata dia yakin dan akan terus bekerja keras. Tapi jika keadaan ni tak berubah sampai Januari, dia akan minta untuk berpindah secara pinjaman lah ke klub lain.